Hari ni aku boring, aku nak buat design kuku baru dengan Made Luna. Mula-mula tak datang tau, dia dah tak nak buat home service untuk kuku sebab customer yang pelik-pelik. Dia dah sampai. Halo. Hello. Kau seorang je tak aku layan home service ni? Kalau orang lain kena datang studio aku tau. Disebabkan apa tau? Aku dah trauma. Datang rumah customer kau tahu tak? Isap piu-piu, tangan bergigil. Macam mana nak buat? Lepas tu aku datang pula rumah customer tu. Jual ais. Sengsara hidup aku nak cari rezeki ni, kau tahu tak? Tak apa, jangan marah. Lu masuk lu. Atau aku nak bagi tahu kau. Aku ni nak buka nail academy. Korang mana yang nak buat kuku tu buatlah dengan Made. Sambil-sambil tu boleh penuhkan portfolio dia. Harga pun dia dah bagi separuh daripada yang orang biasa bayar. Sebab dia nak buka akademi dia. At least korang dapat design kuku yang lawa. Lepas tu merealisasikan impian Made buka akademi, betul tak? Betul, yes. Please lah. Nama akademi nanti apa? Iluna Nail Academy. Wow. Love. Last time, kan masa home service tu kan memang gila-gila orang panggil aku. Aku tahu tak sampai dekat Nilam, Ban, Melaka, Kedah. So, aku pun pergilah satu rumah ni. Buat-buat kuku. Aku tengok dia menggigil-gigil tutup mata. Aku ingatkan dia ngantuk. Nak tidur. Menggigil-gigil rupanya. Piu-piu. Gigil-gigil tangan macam ni. Macam mana aku nak buat? Ke sana, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Itu satu. Tak ke kau tiba-tiba kena ambus dengan aku sekali angkut. Padahal aku buat kuku dia ni. Tak bersalah apa-apa. Satu lagi rare. Yang kali tu aku datang. Atas meja dia penuh gila ais. Sumpah aku takut gila. Memang takut gila. Rushing nak buat kuku dia sebab aku takut kalau tiba-tiba jadi apa-apa dengan aku sekali kena. Faham kan? Jadi pengedar ais lah. So disebabkan itulah aku trauma dah nak buat home service. Promo untuk trauma and portfolio aku 300 orang. Kita nak buat pemudahan. Made, saya punya tema apa ni? Rahsia. Atuk shopping apa? Ali Rakib menang lawan Sam tu. KO. So lawa dah siap. So siapa yang nak dapatkan promo trauma ni, DM aku laju-laju. Pergilah buat kuku korang sementara dia masih trauma tu. Kalau tak, harga dan normal price.